Okey kan, kalau kita tengok sekarang ni kan, dah ramai yang mula patah balik ke Facebook daripada TikTok, daripada YouTube, semua dah mula patah balik ke Facebook Salah satu sebabnya adalah content monetization. Content monetization ni dia macam dapat duit lah. Kalau macam buat video boleh dapat duit tapi itulah, bila dah ramai yang mula patah balik ke Facebook, ramailah yang guna apa cara sekalipun, yang penting view dia orang, ada orang tengok. Okey, tapi itulah, bila dah macam tu, mulalah kadang-kadang ada yang konten macam tengok mula perli sana sini. Jadi ada konten yang macam mencarut sana sini. Jadi kadang-kadang benda tu dia mungkin sekarang ni dia tak efek apalah, tapi mungkin akan datang takut kita dah tak ada kat dunia kan. Video tu masih ada dan kecaman orang makin bersambung-sambung. Jadi tu antara benda yang akan jadi benda negatif lah. Jadi kepada siapa-siapa yang patah balik ke Facebook semata-mata untuk content monetization ni, beringatlah sikit kalau buat video kan. Kita mungkin hari ni kita seronok dapat untung apa semua, tapi kita tak tahulah sampai bila kita hidup. Takut esok-esok kita dah tak ada, video tu masih ada dan kecaman orang pun masih berjalan apa semua kan. Jadi kita buat yang kita buat macam biasa je lah. Kita buat konten, kita buat je lah konten macam biasa kan. Tak perlu sampai nak maki sana sini, perli orang sana sini, nak timbulkan pergaduhan, nak timbulkan kontroversi yang memang kalau kita kata untuk naikkan engagement video kan. Jadi kita buat biasa-biasa je. Kita buat konten, kita fikir mungkin konten ni boleh bagi faedah kepada orang, boleh bagi inspirasi kepada orang ke apa ke. Okay, so stay tune lah kepada yang masuk dalam Facebook semula. Semoga dimurahkan rezeki lah dalam mencari rezeki. Kita tak tahu kan rezeki kita kat mana. Mungkin rezeki kita dekat media sosial lah. Okay, so semoga semua terus berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum.